Roger. Kisah nangis itu data Yankee Sierra Mobile di samping rakan-rakan monitor nangis itu Alpha Sierra Fosfor kembali QSL ni bang. Yalah cuaca panas ni hari buka kau radiator dengan aircon. Radiator kalau tak servis 2 kali panas lah, kan panas engine so panas daripada radiator aircon so waktu slow engine kita paling takut panas lah. Kita takut radiator tu. Itu kereta kita pakai cooler, tak lagi karat air. Betul. Ni nak turun ni nak kena tukar air tu. Macam tu. Tu jalan highway tu siap dah ke? Dia hujung dia di mana? Di tempat ke mana tu? Oi, lambat siap dah. Berapa tahun dah. Sejak tukar kerajaan ni, aduh. Mari orang ni tindak orang ni, mari orang ni tindak kita. Lepas tu fasiliti rakyat dok siap-siap. Macam tu cerita. Ingat trik ni royak kan nak Kelantan asal pelik lah. Ngundi tempat apa ni tempat dia tu. Moga saya sendiri dah dia kira okey lah. Tambah hot tempat hot tak berapa nak jadi tu kelagan tu kan. Tu kita tengok Allahu Akbar. Jeng tu daripada Betung sampai ke Lipih Bukit Tujuh sampai Merapuh. Bukannya jeng kira menetak terus tu ni power. Betul. Bagus. Dia berselisih.
Roger Navis gitu data Yankee Serang Navis kita Alfa Serang Fosfor. Tak apalah, untuk kemudahan tu lambat sikit mungkin adalah tu. Janji 2 perkara tu siap dulu. CRL dengan highway highway alternatif. Lepas tu kereta api KTM Berhad tu, rumusan tempat tu jangan tutup pula. Buat untuk kargo. Sebab kalau kita tengok luar negara jalan-jalan tradisi tu dia masih kekal lagi dia buat untuk eko pelancongan lah. Tengok macam yang kita hilang akses tu, Ipoh Kuala Kubu tu lalu Bukit Putuh tu. Tak ada lah jalan tu. Lepas siap double track tu. Jalan kereta api yang paling lama sekali tu sama dengan Patah Timur tu. Macam tu. Jadi kita tak pernah naik lagi tu. Daripada Pahang, Dipih ke, Mentakak ke, Teriang ke Tumpat. Teringin betul nak naik. Nadi utama negara tu dulu. Yang ada boleh tidur. Tak tu, dalam tu. Kalau naik yang baru ni, pemandangannya beci tau. Tengok sawit besar dalam sawit, hijau dalam sawit, derak pun dalam sawit. Macam tu. Nak juga tengok-tengok hutan. Suasana hutan, buka tingkap tu dapat hirup angin belantara tu dengan bau-bau pohon-pohon kayu tu Sawit ni panas dalam sawit ni. Kita tu dalam estate sawit ni. Kalau estate getah tahan juga sejuk. Sawit lah kuat dia dia minyak makan air. Macam tu tengok daripada Lipih bawa ke Teriang nak masuk Bahau. Sawit sepanjang-panjang sawit je. Macam tu masuk ke Johor lalu sikit Negeri Sembilan sawit juga. Kalau dulu ke Bergetah. Kalau tengok stesen-stesen lama tu, estate tu, jabat dia tu depan jalan kereta api tu. Mana kereta api berhenti depan jabat dia tu. Gudang-gudang dia tu, barang-barang kargo, kos kerak ke, kertas buku ke naik tu. Lalu dia tinggal bekas tu. Tu. Belah-belah Teriang tu, Kampung Menteri. Teriang, Mengkarak. Lepas tu Kerambik, Mela. Tu. Stesen-stesen tu kecil-kecil banyak dah tak ada tu. Macam tu. Berjasa tu jalan tu. Tapi Kelantan lah kita tengok tu, maknanya dalam bandar tu ada pemampan kabel lagi. Pohon-pohon kayu tu ada lagi tu. Kalau kita respektnya di belakang Wakaf Cik Yeh tu, ada satu kondo situ. Pokok meranti ada lagi tengah bandar Kota Baru tu. Pokok buluh ke apa, sejuk suasana situ. Paling hak kita berakhir nampak pokok buah kriak. Pahal ni payah nak jadi pokok kriak. Rasanya kita tak temu lagi kampung kita, tapi saya kita kata Abang Mail ni Juliet Goh Papa dia kata ada aku nampak pohon kapur murah. Kata mana? Aku tak pernah tengok pohon kriak.
Tahu aku buah kriak ni ada di Kelantan ya. Dia adik-beradik rambar. Kalau makan banyak, nyokel Alah, lama dah tak seruk, tak makan buah kriak. Pergi pasal baru, bulan berapa kita pergi kata baru. Tak temu kita dalam pasar tu, tak jual. Tak ada orang jual. Kalau nak makan pun kena pergi apa ni, kebun sultan tu. Belakang tu ada tidak belakang rumah mula cik kita tu. Mula cik kita tu dia buat rumah setinggi ya, belakang satu guru tu. Kalau anda tahu tu, kalau nak pergi daripada Cabang Pak, kalau kita ngadap depan tu pergi Pala Cepo, kanan pergi stadium, kiri adalah ke Mak Zainab. Sebelum kalau masuk ke Mak Zainab tu, lalu sikit ada Imperial lama tu. Lepas tu sebelum sampai Cabang Pak tu, ke college tu, terus tu ke apa ni, ke Mak Zainab. Tepi tu lah masuk. Ada orang jual kopi set tepi koperasi guru tu. Tu mula cik kita tu. Kita besar situ tahun 82, tahun 83, tahun 84 kita balik Pahal. Dia lah 2 tahun di komplek pada Garung tu. Jam 2, jam 3 sebelum kita sambung sini. Sampai habis ya. Suka kita tu. Makan pun murah. Macam tu. Sini tak dapat. Bawa Pulau Ria pun mepeh lagi. Nah, habis kita data Yankee Sierra. Nah, habis itu Alpha Sierra Portable. Ada bohong dulu. Dia tak kenal. Dia pakai sodok. Tak ada ni. Kampung sodok api dah rasa. Dia ada pokok dapur, makan, buruk, main putih, hancur. Dah lah masa. Jolik masan, makan cicak dengan bundo, mani. Satu putih saja. Kerak putih dia dengan berambang. Dia selesai mudik juga ni. Itu dulu juga dah. Ada teleskop ni, macam dia tajuk kan, kampung dulu. Mewakon ni ya. Ada pindah ni, bahaya dah, betul bahaya mencari. Ni pasal ni tinggal di hijau tu. Kelopi. Wah, cepat semua di mana tu. Tanda-tanda, macam sawit. Tengok masuk budak-budak tu ya. Masuk putih dah, cari kelopi. Pakai kasut sekolah, putih. Balik-balik pasir tak indah. Payur dia, air payur dia indah. Kasut kita, pakai tak tengok. Kalau nak basuh tak indah. Ada jeruk dah. Ngepek dua dah. Kalau kita pakai buat main bola lah. Kita ada hujan tapung gitu. Memang tak indah. Ada dah bubuh dah ni. Buah sama ni hidup. Buah depan-depan rumah tu habis pakai gerak. Gerak betul lah. Dia tetap makan. Kau ni makan kena pergi dulu. Kena berperang dulu baru boleh makan masuk. Kadang masuk pokok dan ke bubur.
bagi eksotik tak ada belakang. Koperasi Gowu kalau koperasi Gowu kat kawasan Ho Chi Minh tu pindah dah lah pindah begitu lain jam lain lektor lain online ambil haji dia buat juga ada pengkalan sport dia fokus sana sekarang kita tanya kita bagi tiket tu kita buat ada movie itu positif ya Marga Hayati Bandar Seri Taman Seri Cemenda Bandar pun Barang Kota Baru Taman Seri Cemenda itu situ tempat kita sini pasang ada sini begitu gopel gabung macam ni tergabung deh nanti kita ambil gambar pada itu Bandar sini di Bandar Kota Baru kalau mau ada mesti yang kaya lah nanti kalau dekat dalam pasar tu benda dia ya Roger. Biasa habis kita data yang kisera. Habis kita pemoban, habis kita alfa secara kosong. Habis kita alfa secara kosong portable itu ni. Biasa ada satu lagi buah kok dalam baru tu. Buah dia kalau dia nak masuk dia warna ungu ke hitam tu. Dia buah tu kalau dia nak dia ada warna putih, kuning, merah. Merah tu dia nak ke hitam tu. Dia kena wanita tu. Masa buah tu. Buah tu kalau nak makan dia zaman kita kecil-kecil dulu. Cuka, buah gula, buah belacan, pucak, buah dalam cawan, ngak. Okay. Lepas tu lah, jelai rida. Kita rida. Buah apa lu? Buah. Lepas ni tak ada ke tak ada pokok. Tapi pokok kita kenal pokok tu. Tapi dia mungkin dia lain spesies, tak berani kita makan lama balik masuk. Duduk hospital lah. Kelantan tu kita rajin nampak ada ke kali kubur dulu. Kata ada pokok ni. Kata. Tapi tanah orang lah, bukan sawah padi lama tu baru tu, bira-bira baru tu ada pokok tu. Itu supalah takkan dapat dah. Kita rasa walaupun zaman canggih lo ni dengan permainan pelik-pelik, gadget-gadget pelik-pelik dah, tak boleh lawan zaman kita budak dulu. Awal 80-an dulu. Walaupun tak mampu tapi kita saya ramal, lepas tu budak-budak kreatif. Jati diri pun kuat. Macam tu. Kalau gocoh tu balik sekolah, bagi tiga kali unjap pala ya. Lipat kaki ni. Lah ni kalau gutuk-gutuk balik jerit. Dulu tak balik. Jerit-jerit pandai lah. Kalau kelik, royak kaya. Tambah dia ayah. Silap-silap.
Makan lutut dengan ayah. Tak berani. Atas dia. Budak sekarang ni bukan boleh. Apa buka muka tu? Papa ni ayah. Apa? Kalau gocok. Tak boleh ingat lah buah-buah tu. Allahu Akbar. Tapi dulu sedap dulu. Ada tetik nak gocok, tunggu lah. Padah. Kita jumpa padah. Tak ada nak gocok dia tepi rumah, tepi gok. Tak ada. Tengah padah tu. Jauh pada orang tu. Kira ada Tomo Ninah lah. Tak bersabit dengan atas awang ni. Naris kita data yang kisera. Naris kita alfa sera posok lah. Ada halus juga. Asrah. Aku cik-cik. Kopi cik-cik cak burung Raja Wali dan menara kuih. Buat tu kan ni. Asrah awak. Yolah, dia kalau dia nak ranum tu dalam satu punjuk dia tu ada putih, merah, oranye, hitam. Kalau kena dia ranum semua hitam. Hitam kunggu itulah. Buah gapo tu Aku lupa dah nama dia. Tapi ingat lagi lah sikit-sikit. Waktu budak dulu lah. Burung merbah suka makan burung merbah. Merbah jambu tu. Buah putih tu. Buah putih. Buah putih. Buah putih. Waktu kalau buai cai-cai ya, kering-kering ya. Kalau kampung kan tepi obat putih-putih dia panggil. Dia berjaya obat putih-putih. Obat berapa kita tu? Dia panggil putih-putih. Ada. Memang sejak tu ambil kantor remote dulu tinggal takar. Kadang-kadang tu kata dah. Apa tak apa, mungkin tak ada. Ada ahli, kata ada ahli, mungkin ada. Mungkin dia dah. Macam-macam dah. Dah. Ya. Buat tu tak juga. Jauh ke terbang? Buat perlu dia rocok. Kalau dia main dia rocok. Dengan bulu-bulu. Kalau tinggal lagi, kapu itu banyak tinggal. Tadi ini tinggal ada. Dia berani? Dia putih hijau. Kalau boleh pergi atau pergi, buat perlu dia masuk dalam. Dia selalu buat luka. Pergi dengan baju hijau. Dengan pihak lalu, kalau baju tak ada, bermahal orang nak beli. Ambil yang atas jangan ambil bawah. Kena lagi kencing mangga. Itu obat. Tapi orang masuk berita. Dia masih kelak-kelak. Manis tak pula. Letak orang juga mamu-mamu. Semua putih. Ya, kalau tak lagi macam kepelam. Kepelam dia ni. Yang kecil-kecil. Kemudian sopik. Polisnya boleh. Plastik cik-cik. Kita makan untuk dia ingat. Buat penegar main dah. Itu juga serigau gitu lah. Belum dia macam. Macam bagi kata api pada lagi. Pelata ni tupak dapur. Boleh dengar? Boleh dengar? Dengar. Komen bawah. Lepas tu boleh mana lagi. Lepas
Tag link POC. Komunikasi ala baru. Roger Navis kita Delta Yankee Sierra Navis kita Alpha Sierra Foxtrot kembali. Kalau Pahang ni banyak boboh. Satu lagi. Dulu pasal lama sebelum terbakar buah binja. Aduh, buah binja. Binja. Dia ada dua. Binja. Buah besar tu, buah pokok kayu tu. Isi dia putih, kulit dia warna coklat luar tu. Kalau makan tu kekeh kat weh. Dan bulu roma le kaki betih tu sampai ke naik atas kepala tu. Tapi ada yang manis. Pokok tu ada sebatang kita tengok. Kalau anda lalu Bukit Bau, nak pergi Dungu, kalau dari arah Kertih, selepas sempang nak naik Bukit Bau tu ada selekoh tu. Kalau tak tebang lagi lah, tapi mungkin tak tebang tu. Pasal situ hutan simpan. Situ ada pokok bijak. Kalau tak silap 2 ke 3 pokok situ. Batang dia tu dalam 40 ke 50 inci lah dulu. Masa kita buat laluan kereta api je. Memang ada orang tunggu situ. Pokok tu dah pupuh dah. Biasa pokok tu kalau Kelantan, dia mari daripada daerah Gurun Musang. Dan ni Gurun Musang Dabung semua dah tak ada dah. Balok, tubik balok tak ada dah pokok tu. Macam tu. Nyakuk lah. Kalau buat colek. Kita mulanya kita dia berakhir dengan cuka. Cuka tu bubuh sakar banyak-banyak tu. Lada burung tu. Pedas sikit. Merah nyala tu. Bubuh pelacir bakar. Kena hari molek. Tak ada cat luar. Dia mari pressure dia. Dia dengan kaki lah. Macam tu power. Kita dia aja prank lah. Muka kakak tu belum aku lihat je. Buat prank. Mungkin ada lagi. Dia musim dia kadang-kadang tu tahu dah. Tu dari mananya. Tapi lalu kalau kerai ke macam tu, memang ada kerai-kerai borinja. Pinjai. Ada kerai dia. Dia ada orang masak, ada orang manis. Tapi kita tak masak, orang manis ni nak rasa pahit. Memang dia situ kalau musim tu memang ada. Dia tanya pokok mana sini tu. Bukan dia tu. Tahu pokok musim ke apa pun bekal dia di atas. Dulu kita tanam merah tu ada di Sungai Kelantan tu. Kita biasa juga lah tapi orang Cina lah. Masa duduk-duduk dulu kan. Dia sungai rumah lah musim kemarau ya. Jadi kita pokok dia tu. Aku tak ada logo dia macam buah macam. Buku ini lah di dulu kan. Di dulu tu masuk lah. Kita kalau ada lah ni. Tapi dah jumpa baju. Tak ada dia tu. Dan memang besar lah. Kita kecil tu pokok dia besar. Kalau ada juga besar lagi kan. Dia kecil dulu pun. Kalau dua tu 3 menit dia rasa. 3 menit pun sampai di bogel lah. Tamu tanya. Ini sungai. Kita ni ada. Ni kan nak cari dulu.
Jalan kalau gerai macam tu, kita tengok berapa masa tu lah. Jalan gerai-gerai luar, macam jual lah, beberapa ada di atas. Jadi ada juga kan, dia juga. Oh, dia siap-siap ini dengan kulit kan. Ini dimulai dengan botol. Juga belanda berapa ada siap tu kan. Saya ingat berapa, ada 10 ini ke 10 itu hari ni. Nanti kalau ada berapa betul ni dia ni nak kita kadang-kadang tu lagi. Kadang-kadang juga tu ni nak macam bangun senior. Lepas ni agak kita ni. Bila baju ke punggung ni. Tapi apa lah. Dia ada bukti. Ya, dia ada bukti. Kena ada tak boleh biasa ya. Musim dia sekali ya. Dia bersama dengan bukti. Gitu lah. Masa-masa ses dah ada. Dia foto-foto ni kita baca lah. Dah ada bukti pun tak ada lah. Masalah kita kejar ni. Tak ada ni. Memang ada bukti kan. Kalau kira kan, apa ni, kalau senang rumah dia ni, atas kan lagi yang lagi senang rumah dia ni, ada 1 tahun tu, apa ni, kampung dia jual buah keranji. Dia keranji dia lah, dia keranji lokpun tu, keranji biasa lah, kita ni. Bukit kuning. Dijual. Kata ambil kan, pokok tinggi. Lepas dia tu, saja. Mereka buah mudah tu kan. Kalau asli dia naik, dia tutup dia potong dah-dah je. Bukan buah bawah. Dia lepas dia umbi. Tak ada lah. Ini dia buku lah buah keranji ni. Dia ni tak ada lah. Tak ada dah tahu buah keranji. Wah, dia boleh-boleh balik juga. Dia orang burung lah. Sambil jual kayu tu. Jual buang-buang tu. Tapi tak ada. Ni dah sebaru. Tak ada lah. Kalau ni pun kawasan tu banyak masih keluar lagi dah banyak. Tapi banyak cici. Tapi banyak capsal. Kebatas, seterendah ada ni lah. Ada dengan ulah ngobut. Cocok lah. Kalau siap aku satu-satu tu. Hospital besar kuatir kau buat tu. Ada tu lah. Buat tu. Kata-kata apa ni. Kata-kata habis tu ni. Kata-kata habis tu ni. Jaga apa tu. Kata-kata lah. Kata-kata sepatu dua lama. Tak kata dengan dia. Dengan budaya batin dengan tu. Alah. Buku-buku juga kemudian masuk Bangsawi membuat diri saya juga lebih baik dari Lapua itu akan juga baru juga semua dia buat kiri dan kecil anda dulu pun berapa dari semua kita bagi-bagi dalam modal kita bagi-bagi jadi jual lagi mau bayar ke mana-mana kami buku kerja tinggal kerja baru bawa kerja lama dah ada radio komunikasi kita baca kat mata tu mesra kita tahu berapa kita sebabnya arwah yang dokumen kalau Mustahil asal ada sana sebabnya di Pulau Rio tu asasan bila tinggal orang muda saja lagi pun tak pernah gitu aja jadi dalam 2 tahun dia tak biasa itu lah 2 tahun yang nak kira lupa 14 kali tu kita lalu sengaja lebih tu arwah ayunda mertua ni dia datang untuk boleh jadi kita kena cari dia jadi sengaja lebih sebab tu dia ni ayah kepada tu
daripada bunda Israel Editor ni dia main lombong di Sungai Lembing. Dia geng Gajah Putih. Dia panggil Gajah Putih. Gajah Putih tu dia. Gajah Putih tu tak ada. Salah silap nama asalkan pun, tapi dia kata Gajah Putih dah. Najak, terpandu, lombong di Sungai Lembing. Kita lama. Jadi ingat-ingat, tengok ada free-free nak dia juga. Lama dah tak pergi. Di mana ada esam. Kita masalah kita pun hafal ni. Dia pun ketang. Kalau dia ni masuk. Dalam pakai itu. Dalam penyakit. Masuk kereta. Terima kasih lah atas teman-teman tu. Gangguan dari menyatu. Tak ada betul lagi tak pasti. Semua pada pemudahkan sekali urusnya. Menjual rezeki tak dia bahagia ni. Ada bertemu ada mulut dia pun ni basah. Dan wis kita Alfa Sarah buat serok pada final dan wis kita dah bayang sekarang. Channel kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Roger QS ni bah. Tak apalah, mula-mula lah. Kita cerita pasal Sungai Lembing. Sungai Lembing Ecuador, East Ecuador, paling murah sekali dalam Melaya lah. Kalau di Kuantan Seria, dalam tu 50 sen. Barang semua made in England. Macam tu. Walaupun dia di pedalaman, tetapi dia adalah wilayah free duty. Fasiliti lebih canggih daripada Kuantan. Siap dengan hospitalnya, balai polisnya, perumahannya tersusun. Orang putih ni kalau dia buat satu-satu benda, dia tinggal, maknanya orang tempatan dan kerajaan tempatan boleh pakai barang. Tak macam sekarang lah, buka lombong, kawasan tu memang tak boleh pakai. Silap hari bulan tak boleh duduk beratus tahun. Dengan kesan mercury-nya macam-macam lah. Macam tu cerita. Okey, 73 jumpa lagi. Okey, data yang Kisara, suara dia kita dah setting. Mana lagi rakan-rakan ni? Silakan. Rizkito Alfa Sarah Posok menanti rakan-rakan untuk menyambung kesok. Standing by.